aku suka ke bila cerita semua dekat public? Abi, apa yang jadi tadi, Abi? I WhatsApp you simple. Kau tuduh aku memantat dengan perempuan. Abi, I call you. I cakap dengan you baik-baik, Abi. You tipu I so many time. Takkan I nak kena jujur semua benda kat dalam ni. You buat macam hotel rumah. Dah 2 hari dah bergaduh. Insting I hari ni dapat rasa kuat gila. And kenapa you tak boleh pick up even one time? Jangan mainkan alasan tu sebab kau mengandung ya. Tak fair for me. Kau nak aku tunjuk semua video apa yang kau buat pula ke aku selama hari ni? Taklah. Teruskan, tunjukkan pada semua, okey? Aku pukul kau biar mahkamah settle. Kan kau dah hantar aku kat balai polis, kan aku dah kena. Aku tak nak pukul kau dah. Kau akan keluar rumah, aku akan ambil aku punya diri baliklah, maruah balik. Macam mana aku terkongkong? Apa yang mana aku diikat? Kau nak aku buka semua ke? Otak kau okey ke tak? Sebabkan dadah ke kau jadi macam ni? Sebab dadah pula. Dadah. Teruskan, buka semua. Fair, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Pada aku inilah betul-betul definisi membuka aib sendiri.